Hampa tahu tak lah ni gua ada mana? Lah ni aku dah ada kat rumah Cik Wan tu. Kat Penang. Cik Wan ni dia kolektor. Tu 60-an punya barang, gitar, Fender apa semua. Sampai lah ni dah semua gitar gila-gila yang banyak kan. Nama sebenar saya Cik Alwan bin Hasanuddin, tapi orang panggil Cik Wan lah. Cik Wan ni kira kolektor daripada bila? Okey, saya masa yang kolek ni start saya kerja dengan Acui lah, Beauty Sound, jaga studio dia. Yang first kali saya beli jazz bass, US punya jazz bass, masa tu harga lebih kurang dalam 1,100, 1,200 macam tu lah. Masa tahun tu. Yang ni gitar ni memang poetic. Tahun bila 79. Oh loh, macam nak tahu. Okey, tengok list sini. Kalau S, habis tu yang mula di depan dia, apa angka apa? Yang tu dah. S tu 79. Tahun 70-an tu? 79, 70-an. Ya. Oh loh, dahsyat dia. Oh loh, poetic ya. Yang ni dia ni apa nama fretboard dia ni? Fret ni maple. Maple Kayu dia jadi colour merah dia ori ni tak tahu apa, cuma ada dulu buat, cuma ada bolaiker sikit lah, Din bolaiker sikit dulu. Pada season sangat. Ni semua hasil tangan Din lah. Oh, yang ni. Ni dia punya ni pun dia ni 70-an tu? 70-an ya. Oh loh, poetic lah. Poetic lah. Yang ni apa pula ni? Okey, yang ni yang awak yang lani memang lah. Yang lebih kurang yang ni 91. Tahun 91? Ni di belakang ni dia ada N tu 9 lah. Saya beli kat Tune, gitar saya rasa budak India lah. Tu yang ni Din buat semua. 20 30 tahun nak simpan pun duduk elok semua. Semua elok ni semua. Dia ada dua, dia pakai dua ni. Dua ni dia ada. Semua original. Ni semua ori. Oh lah, poetic lah. Okey, yang ni Fender satu caster tahun 90-an 90-an. Yang tadi memang yang ni tahun 70-an. 79. 79. Lepas tu yang tahun 69 pun ada kan? Ada sebenarnya. Yang tu ada simpan dekat Bukit Merah. Bukit Merah. Yang ni buat. Yang ni list sensor. Fender list sensor. List sensor ni dia ni lah, dia punya pick up ni lah. Dia tak macam strat. Dia ni pick up dia low sikit lah. Tu dia lembut. Yang ni. Dia apa pick up apa? EMG Semua rangka lah selalunya. Semua rangka lah? Semua rangka. Ni apa ni? Okey, yang istimewa ni dia di sini dia ada lock. Yang lay sensor semua dia pakai lock. Dia ada lock ni, lock strap apa dia punya ni. String lock lah. String lock. Dia punya ni pun apa Mercedes pun dia ni anak dia ni lah. Pakai apa? Stainless steel tu? Dia stainless steel. Tapi pick up lah semua macam ni lah. Yang ni dipanggil apa? Yang ni list sensor, Fender list sensor. List sensor. List sensor. Tak nak jual yang ni banyak kan apa ni Filipin suka pakai. Yang ni saya beli dekat saya rasa saya beli kat Nasir Bomo. Kerja kat ship Damansara. Yang ni list sensor. List sensor. List sensor. Allah, poetic lah ni. Yang ni pun tak mau pun boleh jual kat saya. Boleh. Yang merah tu, merah. Okey. Gitar ni ni geng kampung Melayu memang kita Jibing, gitaris Jibing. Jibing ni Megat Arena kita tahu lah, Megat Arena Jibing. Yang ni saya beli, yang ni dia 40 years anniversary. 40 tahun anniversary. Ni di ujung ni dia ni ada 40 tahun anniversary. 40 tahun. Ya. Dah ni dah 75 tahun dah Fender punya ni. Dulu beli dekat Jibing, masa tu saya janji dengan Jibing nak beli kat dia, masa tu nak jual 1,000. Jibing tu apa? Jibing dah bukan, Jibing dia gitaris. Dia kurui dah bagus dia main gitar bagus. Dia budak kampung Melayu. Megat kena Megat punya kawan semua Megat punya member semua. Semua kawan-kawan Megat lah ni. Lepas tu Jibing main dekat Tune, dia duduk tunggu saya tak sampai lagi. Lala dia jual kat Tune. Lala saya sampai kat Tune, saya kata kat Tune, ini patut saya mau beli ni tau. Yang ni tahun bila? 93. Try tanya Jibing lah, dia beli kat mana gitar ni. Kalau tak silap saya, gitar ni saya bisa tengok kat Tune. Ada memang ada kat Tune. Yang ni Jibing janji dengan saya pasal apa Din recommend. Dia kata nak beli tak, Wan boleh beli. Saya terlambat Atun beli kat dia. Atun beli lah, saya sampai Atun kata ni Atun dah beli lah. Lim kata dah beli lah, Lim kata beli. Lepas tu saya kata patutnya saya mau beli. Lim jual kat saya 1,200. Saya kena 200. Tapi tak apa. Tu tak Jibing kata sorry sebab aku nak kalut dia tahu dia nak pakai duit emergency. Saya rasa ni harga dah 2,500 harga tu. Bukan, sorry. 2,200. 2,200. Kita tanya Lim. Ya. Kita ni yang saya test. Ni. Kalau tak silap saya lah. Tengok dia belakang dia punya ni pun tengok tu. Allah, poetic ya. Poetic. Belen-belen tu yang baru-baru tu ada lagi 30 lebih biji. 77 biji saya ada kita. 77 biji. Tapi saya suka Fender lah. Yang ni arwah
arwah sepupu saya, Master Blues Wahid. Ni gitar dia. Ni Din buat semua Din gitar ni. Tengok yang ni tahun 70. Selalu kepala besar selalu dia 70 lebih. Yang kalau yang kecil, kepala kecil selalu 60 lebih lah. Ada yang 50 lebih, 54, 50. Fender Lead 2. Lead 2 depan dia, tengok dia tulis tu. Fender Lead 2. Made in USA. Tengok dia belakang dia. Tengok tu. F lah Fender lah. Satu volume, satu tone saja. 5 way selector. Fender apa? Lead 2. Lead 2. Fender Lead lah, Lead 2 Allah. Dia punya transrod semua kod belakang. Yang hijau ni apa ni? Okey, yang ni Fender Lead sensor sama ni. Sama angkatan. Yang ni budak Filipin je 96. Sama aja dia ada lock tu. String lock. Dia masuk ni kita boleh lock tu ya. Yang ni lah kata Fender Man juga kan. Kalau Fender Man takkan duk ada Fender sebiji. Betul nak panggil Fender Man tak boleh ya. Tapi Cik Wan duk ada kat umur 20 biji. 77 biji. Yang ni gitar ni saya beli dekat Muih ni apa bapak dia ni kerja PSP dulu. Gitar ni asal ni Din Plastic Rock ni. Dia tahun 96. Tahun 96. Dia okey. Fender pun dia ada tulisan ni lah. Dia baru sikit lah. Cik Wan yang ni apa pula ni? Okey, yang ni salah satu gitar yang first kali yang Master Wahid lah. Tahun 89. Itu apa dia punya nak tu suka dulu. Dia pakai dia ada macam ball bearing sini. Yang ni dia logo style lama lah. Logo lama. Yang ni dia ni bukan Master Wahid lah ni. Yang ni sampel yang ni. Jadi banyak orang main minta lah. Memang terbaik lah gitar ni. Yang ni kita apa Cik Wan? Okey, yang ni bentuk Fender. Ni pickup pun kita tukar. Yang ni adalah pickup daripada Ibanez. Ibanez dia double single double ni. Gitar ni adalah Sun Mustang. Sun Mustang ni kalau ikut dalam cerita made in India, Sun ni. Tapi dia FIMC buat malah Fender Instrument Music Company. Dia ada lesen macam Squire. Sebab tu dia buat semua sebiji Fender. India, made in India kot. India mana? Prai ke? India lah. Made in India. Yang ni saya beli dekat Bob gitaris selama Perak. Yang ni Fender Mexico. Yang ni Strat Japan. Satu rasa Japan. Fender Jazz Bass tahun 89. Ada E, ada 9. Dia depan tu E tu kira 8 lah. Fender Precision Special.